Dah bertahun-tahun orang asyik kutip jet pejuang J20 dari China ni. Ramai yang cakap ia barang tiruan, jet halimunan yang reka bentuknya diciplak. Memang betul pun, kisah macam mana J20 ni dibuat agak kontroversi. Ada tuduhan mengatakan yang China curi teknologi dari program jet F-22 dan F-35 Amerika. Jadi dari awal lagi orang dah pandang serong. Penganalisis dari barat selalu ejek reka bentuk J20, terutamanya sayap kecil dekat muncung tu. Kata mereka, benda tu buatkan jet ni senang kena kesan radar. Tapi yang kelakarnya, konsep jet generasi ke-6 Amerika sendiri sekarang ni pun tengah kaji nak letak benda yang sama. Dulu, J20 yang awal-awal pakai enjin dari Rusia, jadi prestasinya tak berapa bagus dan selalu ada masalah. Tapi model-model baru sekarang dah mula guna enjin buatan China sendiri, seperti enjin WS-15. Enjin ni memang direka khas untuk terbang lebih laju dari bunyi tanpa guna banyak minyak dan ada tujahan yang sangat kuat. Jadi walaupun J20 ni mungkin bermula dengan meniru reka bentuk barat, sekarang ia dah jadi satu ancaman yang bukan biasa-biasa. Tak kiralah dengan cara cipta benda baru atau ubah suai apa yang ada, naga China ni nampaknya terbang jauh lebih tinggi daripada apa yang orang sangkakan. Menarik? Jom follow saya untuk video menarik